Aku dekat Margina Cafe Signature. Kali ni di Bandar Pedas Penang. Kalau hampa nak cari pastry, Asian food, western dan juga kopi, yang inilah tempat dia. Buka pukul 1 tau sampai pukul 9 malam. First aku makan ni dekat Margina juga di Paya Buntak. Kepok terus tau, tapi dia akan berlengah ha. Dia ada krim kat dalam ni. So yang ni nama dia ribbon strawberry and butterscotch latte. Yang ni croissant pistachio kunafa. So nampak dalam tu dia ada kunafa geng. Aku suka cara dia plating. Cantik weh. Yang ni pula Aussie rib eye steak. Kalau aku punya style makan steak kat mana-mana pun, aku memang akan makan saja sebab aku nak rasa nikmat daging tu. Tapi macam ni optional lah, hampa nak makan boleh test, tak ada masalah lah. Tapi aku paling favourite aku ni ya, bawang putih. Siapa yang peminat makaroni dan juga cheese dia suka lah. Tapi yang jenis dia letak streaky beef ni memang sedap. Yang ni tu apa dia paling special, nasi iga bakar. Dia main dengan sambal gepuk. Iga bakar tu yang ni dia punya short rib, punya lembut dia punya short rib tu. Dia masak macam masak daging hitam kan. Dia selera orang putih. Yang ni Melayu kan, 39 kupang. Wah weh, tak payah 40 short rib. Lain goreng-goreng pun ada juga. Yang ni ada orang yang recommend kat aku, dia punya nasi goreng petai seafood. Tapi yang ni pula Chinese kotiao seafood. Kira Penang dia ada dua jenis kotiao, char kway yang betul-betul basah dan juga char kway yang kering. Yang ni siapa peminat char kway kering macam aku, boleh main dekat dia. Blue Ocean Lemon penutup cerita kita hari ni lah geng. Mai, siapa habis sini orang kita di Bandar Pedas Penang ni geng. Ciao.